Assalamualaikum guys. Okey, hari ni saya mau share satu barang. Baru ada kesempatan untuk saya review benda ni. Di sini ada OBD meter dari brand Luffy X7. Okey, apa beza OBD meter ni dengan OBD meter yang sebelum-sebelum ni guys? Sebenarnya sama juga macam OBD meter yang lain-lain, cuma kualiti binaan dia lebih premium dan display dia juga nampak premium, maksudnya lebih terang dan HD. Kalau tengok bentuk dia dari depan nampak macam biasa saja, macam OBD yang biasa. Okey, saiz pun boleh tahan besar juga, 3.5 inci. Tengok di bahagian belakang pula, material dia memang solid. Boleh rasa juga OBD meter ni agak berat. So kita terus pasang guys. Boleh tengok ini kabel OBD meter dia. Dia tidak guna Type C, dia guna jenis yang soket macam ni. Kita akan pasang terus di Pro 2 Asia ni. Tengok macam mana. Okay, pot OBD berada di bawah sini. Warna putih ni. Okay, putih. Saya pasang terus. Okay, meter ni hidup lah guys. Tapi enjin belum lagi dihidupkan, so kita hidupkan dulu. Di sini dia masih searching protokol. Dia tengah buat connection lah. Okey. Kita tunggu dapat reading. Sudah connect guys. Kira laju jugalah. Laju juga dia punya respon lah. Okey, apa yang saya suka dengan OBD meter Luffy ni guys, dia ada dual display. Okey, kamu boleh nampak memang cantik. Macam meter betul lah. Okey, dia ada tachometer, RPM lah. Okey, speed meter memang sesuai lah. Kalau macam saya Asia, meter dia kosong. Jadi kalau pasang benda ni kan, nampak jugalah, nampak macam apa, meter yang canggih-canggih begitu. Okey, nampak juga dia punya water temperature. Okay. Jam yang ni kita boleh setting ni. Dia punya yang lain-lain parameter ni kita boleh tukar. Okay. Di atas tu ada lampu warna merah. Lampu merah tu pula dia punya ref. Kalau saya tekan minyak, saya free gear. Dia ikut kita punya RPM. Nampak kan? Memang nice. Cuma itulah guys, ini OBD meter ni dia agak mahal sedikit daripada OBD yang saya pernah review tu. Okey, sebab OBD ni dia lebih, kualiti dia lebih premium dan kalau pegang pun kita boleh rasalah solid, berat. Okey. Dia punya depan ni kaca ni. Okey. Kaca tidak silap lah, ataupun nampak seakan kaca. Sebab itulah saya cakap tadi kualiti dia bagus. Okey, kita cuba tukar display dia lagi. Banyaklah dia punya display pun cantik-cantik. Lepas tu dia punya kualiti kualiti display dia ni lebih HD. Lebih terang lah, kamu faham kan? Kalau yang sebelum ni dia punya display tu sekadar okey lah, boleh nampak. Tapi kalau dibandingkan dengan yang Luffy X7 ni, okey, dia punya display lebih mantap lah. Okey, nampaklah sini parameter dia. Kita boleh tukar juga parameter dia. Display setup boleh masuk sini. Okey. Yang ni kita boleh tukar-tukar. Nampak? Boleh tukar. Banyaklah, kalau saya mau tunjuk ni memang banyaklah. Okey, sini dia parameter dia yang boleh ditukar. Kalau dia punya item tu kita tidak boleh select, bermaksud sensor dia tidak support. Sensor dia tidak support untuk OBD meter ni. So kalau korang berminat dengan meter OBD Luffy X7, okay, yang ni saya rasa Luffy punya yang paling latest lah. Sebab Luffy dia tidak lagi keluarkan yang model selepas ini guys. Okay, saya rasa X7 yang paling latest. Harap-harap lepas ni Luffy ada lagi keluarkan model yang latest. Saya pun tertunggu-tunggu juga kalau dia ada lagi keluarkan meter yang lebih canggih daripada ini. Okay, sebab display dia memang sepuas hati, terang. Okay, dia punya respon nampak. Orang cakap respon dia memang responsif. Ikut, dia tidak delay. Itu yang penting. So kalau kamu berminat, kamu boleh tengok produk link yang saya share di bawah. Okay, kalau ada voucher, kamu grab terus. Alright.